Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 April 2026. Sekarang pukul 7 2 minit pagi. 2 minit sudah berlalu. Saya keluar tadi daripada rumah ngam-ngam pukul 7. Oops. Jam. Hari ini hari Senin. Biasalah hari Senin jam habis kerja. Hari bekerja 3 hari cuti. Jam tak gerak ni. Pagi ni 28. 28. Panas ke semalam tu. 28 darjah. 28 darjah. Awal pagi 28 darjah dah. Biar betul. Biasa 25, 26 lah. 28. Panas lagi ni semalam. Malam tadi panas. Tu saya nak tidur semalam panas. Okey, semoga hari ni terus lebih baik daripada hari semalam. Nak keluar awal tadi. Aduh, tiba-tiba perut dah magam dah. Itulah. Hari saya sarapan telur 2 biji je. Dah. Kita bawa. Telur 2 biji cukup je. Sarapan pagi sebenarnya telur rebus 2 biji pun cukup. Itu dah banyak. Dia punya semua ada tu. Ada protein, tenaga semua ada. Okey. Untuk seharian sampai ke petang tak masalah. Jadi untuk sampai tengah hari kita saya buat air je. Air masak apa dia. Kan? Tak apalah kita nak payah makan banyak-banyak. Jadi sebabkan saya punya kerja ni banyak berjalan. Jadi nak makan banyak-banyak tu kata tak selesa. Jadi kita tunggu balik kerja baru kita makan. Berayak molek tak tahu jam berapa sampai ni.